Pintu toilet material PVC ataupun plastik pecah dekat bahagian ensel. Kita cuba repair pakai kayu. So kita potong je. Kita nak ganti dalam ni, letak kayu, lepas tu baru ikat dengan skru ensel. Ok, ni saya letak sini, skru sikit supaya dia nanti dia tak jatuh bawah. Dia boleh pegang. Siap. Sebelum ni pecah, kita dah letak kayu macam ni, dan lepas tu ikat dari tepi. Sebelum ni letak satu skru kat sini supaya kayu ni tak jatuh bawah. Sangkut dekat ensel ni, pegang. Lepas tu tembak skru kat sini, dan lepas tu kat sini 3, kat belakang ni ada 1, 2, depan ada 3. Lepas tu tembak ni. Ok, dah boleh tutup. Kat belakang ni saya tembak 1, 2. Dalam ada kayu. Ok, ni ensel yang asal lah. Cuma sebelum ni sini pecah. Sekarang kita dah repair. Extra info, lesson learn. Jangan salah pasang ensel, nanti tak boleh tutup pintu rapat. Ensel ni kena buka balik sebab pasang tak tepat. Ini kena masuk celah. Nampak? Ini ada lebih sikit. Dan salah. Kena ganjak bagi ngangam macam ni. Lepas tu benda ni kena ada kat dalam ni. Kalau macam ni salah pasangan, tutup pintu tak boleh nak rapat. Kena ganjak macam ni. Di dalam celah ni kena ganjak sikit. Ganjak ke sini.